Kak. Ya? Nak tanya, RM20 dapat apa ya? RM20? Ha. Macam-macam boleh dapat. Serius lah, RM20 macam-macam? Betul. Tapi saya nak nasi lemak tak? Boleh? Nasi lemak boleh. Tapi saya tak nak lauk ayam, tak nak lauk ikan, tak nak lauk udang. Tak apa. Jangan risau. Duduk, nanti saya hantar. Betul? Betul. Akak tak hantar? Betul. Saya tak nak ni. Yang belakang yang hantar, saya nak angkat yang hantar. Boleh. Betul Tak Okey. masalah boleh. Okey. Nasi lemak dah siap. Nasi lemak saya. Ui. Betul lah. Kak bukan ayam lah. Kak ni apa ni? Kali ni bukan ayam, bukan ikan, bukan daging. Tapi kambing. Kambing kan? Kambing bakar. Lepas tu nampak ni? Apa ni? Inilah yang special nasi lemak kita kat sini. Ada sate. Ada sate sekali. So, nasi lemak ada 2 flavor sate. Yang Sate mi, okey. Lepas tu sate sambal kicap. Sambal kicap. Lepas tu ini kambing. tapi awak kena tambah lagi RM2. Tambah lagi RM2. Kira RM22 dah. Ya, betul. Boleh kak? Tapi akak kena buat pis dulu. Pis? Pis? Janganlah kak. Apa kak? Bukan kak. Janganlah kak. Kak, janganlah lama-lama. Kak, jangan kak. Kenapa kak? Kak, saya rasa macam nak pesta. Kak.